Hai Topsibian. Memang biasalah kalau ada yang masuk kawasan atau cari pasal. Tapi kadang-kadang kita tak boleh pandang rendah. Sebab kadang-kadang lawan yang nampak lemah itulah yang akan balas balik. Sampai yang kuat tu terpaksa lari lintang pukang. Dengar pun dah rasa gempak kan? Haiwan mana yang kena serang balik dan macam mana ceritanya? Jom kita tengok. Kucing lawan sotong gurita. Ceritanya macam ni, si Bulus ni kebetulan terjumpa sotong gurita tengah merayap kat tengah jalan. Perangai kucing kan, nampak benda gerak sikit mesti nak pergi cuit. Sotong tu pula nampak gaya macam nak balik rumah je. Tak ada siapa boleh halang. Tak kisahlah si Bulus tu tarik atau meronta macam mana pun sampai nak tercabut kaki, sotong tu sikit pun tak nak lepas. Akhirnya terpaksa tunggu sotong tu masuk air, tinggalkan si kucing tu tercengang. Tapi kucing tu takut air lah pula, tak pandai berenang. Mesti sotong tu cakap, "Siap kau lain kali." Sotong gurita telan ikan buntal. Sotong gurita ni agaknya dah rasa semua makanan dalam lautan tu. Tapi dia fikir makan benda-benda ni bosan sangat. Jadi dia buat hal dengan telan ikan buntal yang tajam. Fui, haiwan beracun tu. Siap ada duri tajam lagi. Macam mana dia boleh telan? Tapi dah tentulah sotong gurita ni ada sistem badan yang istimewa sikit. Tu sebab dia boleh telan je benda-benda ni. Tak ada laporan siapa yang menang akhirnya. Tapi yang pasti kalau ikan buntal lain lalu dan nampak, mesti berpeluh sejuk dibuatnya. 3 lawan 1. Sebut je ular, siapa yang jumpa mesti cepat-cepat lari sebab berbisa. Termasuk ibu ayam ni juga. Tapi dia tak lari. Malah berani berdepan dengan 3 ekor ular untuk lindungi anak-anak dia. Yelah, anak-anak tengah main elok-elok, tiba-tiba geng ular tedung datang 3 ekor nak ngap anak-anak dia. Tapi kali ni silap ayam. Ayam ni samsing. Ular tedung ke apa ke, kena jurus patuk-patuk bertubi-tubi dari si ibu, terpaksa juga berunduk. Biawak telan ular orok-orok. Tak ramai yang berani dengan ular orok-orok ni sebab dengar bunyi ekor dia je, kita dah lari bertempiaran. Tapi untuk biawak ni, lain pula ceritanya. Bila dia dengar bunyi ular tu, dia pergi cari pula. Sebab inilah makanan paling sedap untuk dia hari ni. Lepas tu dia kejarkan ular tu sampai tak bergerak dan terus telan dengan berselera. Ui, ular uruk-uruk pun tak jalan. Silap pilih lawan, memang kena terus masuk perut macam dalam video ni. Yellow mongoose lawan Cape cobra. Ni memang musuh tradisi dari zaman Tok Kaduk lagi. Pertarungan antara cepelai dengan ular yang kita tahu memang tak ada siapa nak mengalah. Macam cepelai kuning ni juga, bila masuk je celah sofa, terus jumpa musuh ketat dia iaitu Cape cobra. Nak tunggu apa lagi? Siapa serang dulu dia dapat kelebihan kan? Terus buka gelanggang. Cepelai gerak sikit, ular tedung terus patuk. Bergila-gila serang dan elak untuk tempoh yang lama. Sampailah ular tu tak larat nak lawan, terus lari masuk lubang. Bukan sebab takut tapi rimas kot. Yelah, kena kacau macam tu, terror macam mana pun terpaksa larilah juga. Wallaby lawan kangaroo. Walaupun saiz kecil, tapi kalau gaya lincah, keadaan boleh berubah. Macam pasangan wallaby dengan kangaroo ni. Jaring kat tengah tu jadi pemisah rasa tak puas hati mereka. Nampak gaya macam dah lama berdendam. Jadi tampar menampar. Si wallaby terus meluru pergi tampar kangaroo tu. Lempang kiri, lempang kanan tak nak berhenti. Sampai kangaroo besar tu terpaksa berundur termengah-mengah sekejap. Tapi yang kecil tu pun tak nak kalah. Tunjuk gaya macam nak ajak gaduh lagi. Kalau tak ada loceng break, memang tak nak berhenti ni. Memerang kacau orangutan. Kejadian ni kalau tengok sekali imbas, macam orang besar buli budak kecil. Yelah, orangutan tu besar pergi sebat geng memerang guna kayu. Tapi bila tengok betul-betul, lah, budak-budak ni rupanya yang bawa geng pergi kacau dulu. Orangutan tu dah rimas sangat sebab geng ni asyik mengacau tak henti-henti. Lama-lama, orangutan tu pun hilang sabar. Ambil kayu terus kejar dan sebat macam yang korang nampak. Halai, muka tu nak ajak main je kot. Tapi jadi spoil pula, siap kena pukul lagi. Halah, janganlah garang sangat. Ular kena kunci dengan mentadak. Ikut hukum alam, ular mungkin pemangsa yang menakutkan. Tapi tak semestinya selalu macam tu. Rasanya ular ni pergi kacau mentadak tu dulu kot. Terus kena jurus rahsia, kena kunci leher macam jadi tebusan pula. Biar betul. Siapa sangka mentadak kecil ni ada sisi ganas macam ni. Cerita ni ajar kita. Jadi ular pun bukan boleh tunjuk lagak kat mana-mana aja. Kalau jumpa serangga yang garang, memang habis tewas juga. Burung gagak kacau anjing.
Kisah comel dua kawan beza spesies ni saja je gurau-gurau nak hilang bosan. Burung gagak ni berdiri tengok anjing besar tu lama sikit. Sebelum senyap-senyap lompat ikut dari belakang. Si anjing pun mula perasan dia kena ikut. Bila dia leka je, burung tu terus patuk ekor dia. Pusing belakang tengok-tengok si pelaku dah terbang. Tapi anjing Doberman mana boleh lepaskan macam tu je. Burung gagak tu terbang lari. Nampak macam dia je yang seronok lebih. Alahai, gurau-gurau manja je tu. Anak badak air kacau buaya. Walaupun buaya ni menakutkan sampai orang lari, tapi rasanya anak badak air ni sunyi sangat kot. Jadi dia saja cari pasal pergi kacau buaya tu. Gigit ekor lah, lari kejar dari belakang lah. Walaupun buaya tu dah nganga mulut marah, tapi dia makin suka pula. Dia ingat dia je yang berkuasa kat dunia ni. Buaya tu pula dah tunjuk muka rimas, tapi tak boleh nak elak dari anak badak air ni. Kalau tak ada geng gajah datang tolong halau, tak tahulah berapa lama lagi buaya tu kena kacau. Dua burung rebut ikan sama. Sifat nak menang ni bukan terhad untuk manusia je tau. Burung pun sama. Macam burung camar kecil ni. Dia terbang datang tunggu nak sambar ikan selamba je. Tanpa pedulikan jelingan tajam tuan rumah iaitu burung undan. Kali ni tak ada siapa nak mengalah. Siap tarik menarik sakan. Kena seret kaki kat tanah pun burung camar tu tak nak lepas. Akhirnya geng burung undan terpaksa masuk campur. Silap cari pasal memang merana lah badan. Gajah kacau kerbau sampai kena kejar. Besar mana pun gajah, kalau pergi kacau orang tak tengok kiri kanan, boleh kena halau juga. Macam gajah yang ni. Tak tahulah dia ni terlampau lapang ke sunyi sangat. Bila bertentang mata dengan kerbau hutan ni, terus rasa nak kacau sikit. Tapi bila tak ada respon dari pihak sana, dia terus guna kaki depan nak cuit-cuit. Kerbau tu terus naik angin, terus nak tanduk. Sampai gajah tu terpaksa lari. Alahai, tak ada orang nak main dengan dia, kesian. Babi hutan kejar lembu. Dua ekor ni rasanya kawan serumah. Tapi macam anjing dengan kucing lah. Kalau tak gaduh, rasa tak boleh tidur. Bermula dengan lembu. Tak tahu kenapa tiba-tiba pergi tanduk dia dulu. Kinsey yang tengah syok makan rumput tu pun mula panas hati. Kau ni dah kenapa tanduk-tanduk? Dah tak boleh sabar lagi. Dia terus kejar lembu tu sampai tercirit. Habis berhabuk tanah. Gajah hutan berdepan badak sumbu. Ini pertembungan antara gajah dengan dua ekor badak sumbu yang masing-masing diri tengah jalan macam jalan tu bapak dia yang punya. Mula-mula gajah tu macam, okeylah aku ke belakang sikit. Tapi bila fikir balik, aku lagi besar nak takut apa? Badak je pun. Terus dia langgar je. Jalan terus sampai berhabuk. Sampai badak-badak tu terpaksa mengalah lah. Biar dia tahu siapa bos kat situ. Buat hal tak bertempat kan dah kena. Ayam patuk geng burung emu. Satu lagi contoh haiwan kecil tapi hati kental. Macam ibu ayam kecil dengan 3 ekor burung emu ni. Rasanya mereka ni duduk reban sama. Tapi mungkin burung emu ni kuat makan sangat. Sampai ibu ayam ni hilang sabar. Asyik kejar dan patuk aja. 3 ekor tu cuba juga nak jenguk-jenguk kepala masuk dalam bekas makanan tu. Tapi asyik kena patuk aja. Tak tahulah kenapa ibu ayam ni marah sangat. Kalau dia makan seekor pun bukan boleh habis. Biasa dengan anjing jaga tulang aja. Ini ayam jaga makanan. Kucing halau beruang. Bila 2 ekor kucing kat rumah ni nampak ada beruang datang dekat, rasa semak dekat mata, terus hilang mood. Lepas tu mulalah buat bunyi bising. Dia tunjuk taring dan melompat serang beruang tu. Terus beruang tu terkejut dan berunduk. Biar dia tahu ni kawasan siapa. Jangan nak buat hal dengan kucing Nampak gaya beruang tu blur sekejap. Mungkin dia ingat rimau kot. Atau sebab terkejut sangat tengok kucing tu comel tapi garang. Laba-laba Black Widow dan ular karang. Bila dua haiwan berbisa beza spesies bertembung, kelebihan bukan pada saiz je, tapi pada taktik. Macam Black Widow ni, dia guna sarang dia untuk ikat ular karang, sejenis ular yang sangat berbisa. Memang dua-dua sama kuat, tapi ular tak pandai buat sarang kan? Jadi senang-senang je dia kena perangkap. Siap kena gigit dan disuntik bisa oleh laba-laba tu lagi. Akhirnya dia tewas perlahan-lahan sebelum jadi makanan sedap si laba-laba tu. Brutal juga. Anjing halau ular. Si anjing ni jalan dengan si kucing. Tapi bila nampak je seekor ular, si kucing tu yang lari dulu. Kata nak tolong halau penceroboh. Si anjing terpaksa menyalak panggil geng untuk jaga kawasan. Sekejap je kawan-kawan dia datang berkerumun. Ular tu pun pertahankan diri. Lari je lah bang. Nak acah-acah berani buat apa tu kawasan orang. Dalam menceroboh nak tunjuk something pula. Tak nampak ke tuan rumah tu garang? Kalau tak lari, kang kena lanyak nanti.
ular kalah dengan kura-kura. Tapi yang pasti, ular ni dah silap pilih mangsa. Tak percaya? Tengok ni. Mula-mula siapa tengok pun mesti ingat kura-kura tu kalah. Dah kena seluk macam tu kan? Tapi kalau tengok betul-betul, plot twist. Tiba-tiba je ular tu meronta. Macam cuba nak lepaskan diri. Nampaknya dah kena lah tu. Lepas meronta lama, akhirnya ular tu dapat keluarkan kepala dia dari cengkerang kura-kura. Lepas tu terus cabut laju-laju. Ni ninja turtle ke apa? Power betul. Tikus lawan ular tedung. Selalunya tikus jadi makanan ular. Tapi tak semua macam tu. Kalau tak percaya, tengok tikus putih ni terkepung dengan 3 ekor ular tedung besar. 3 lawan 1 macam ni, siapa-siapa pun mesti teka dia akan kena dengan ular tedung. Tapi salah. Sebab tikus ni ada semangat pahlawan. Dia ngap kepala ular tedung tu tak lepas-lepas. Ngap. Langsung tak peduli yang lain tengah kembangkan kepala. Nampaknya macam tak puas hati lagi. Tikus tu heret pula ular tu nak lawan one on one. Yang 2 ekor lagi tu terpacak je macam blur tak tahu nak buat apa. Wih, ganas betul tikus ni. Kental betul. Kucing halau beruang. Ada seekor kucing 3 warna ni tengah syok termenung dekat bawah tangga. Tiba-tiba beruang hitam ni menyelinap dari belakang. Sudah macam mana ni? Bila beruang tu sentuh belakang dia dengan hidung, bukannya terkejut. Dia pandang je beruang tu tak berkelip. Lepas tu dia tampar muka beruang tu. Terus lari beruang tu. Hebat betul si comel ni. Burung camar dengan sotong gergasi. Contohnya macam burung camar ni. Dia cuba nak tangkap sotong untuk jadi mangsa. Tapi kali ni tak semudah yang disangka. Sebab sotong tu pun bukan biasa-biasa. Saling tarik-menarik tak nak mengalah. Bergelut punya bergelut lama, last-last sotong tu guna skill sesungut maut dia untuk belit kuat-kuat. Lepas berlawan sekejap, burung tu pun tewas dengan tragisnya sebab tak cukup nafas. Ni boleh jadi pengajaran yang baik. Kalau nak cari mangsa, tengok-tengok dulu siapa king dekat sini. Gagak lawan ibu ayam. Peluang gagak dengan ibu ayam nak berlawan ni memang jarang berlaku. Tapi kali ni sebab gagak tu berniat nak curi anak ayam kesayangan dia, ibu ayam ni pun tak tahan lah. Terus keluar pertahankan anak dia. Tanpa buang masa, terus serang. Dia patuk-patuk sampai gagak tu tak sempat nak buat apa. Walaupun gagak tu cuba nak terbang lari, tapi nampaknya dah pening sampai tak jumpa jalan keluar. Sampai terbang bertinggi kat tepi sangkar pun masih tak lepas dari serangan ibu ayam. Siap patuk, siap pukul lagi. Semua tenaga dikeluarkan. Macam dah lama pendam geram. Sampai gagak tu habis tenaga tak tahu nak balik rumah. Kalau berjaya lari, jangan datang sini lagi. Tupai tanah California bergasak dengan polecat. Bila tupai tanah California dengan polecat ni bertembung, terus jadi havoc macam yang korang nampak ni. Si polecat ni serang tupai dulu dengan ganas. Bergelut, kejap atas, kejap bawah. Keluar semua skill, tendang-menendang tanpa menampar sambil buat bising. Tak tahulah dia nak naikkan semangat diri atau nak panggil kawan-kawan datang tolong. Last-last, polecat tu tak tahulah penat ke atau rimas dengan bunyi tu, terus dia belah. Bagi peluang kat tupai tu lari selincahnya sampai lupa badan gemuk. Mongoose ajar biawak. Biasanya mongoose ni musuh ketat ular tedung. Tapi dia memang hebat sampai boleh tundukkan ular tedung sampai kecut. Tapi siapa sangka haiwan besar dan kuat macam biawak, sepupu sepapat biawak komodo boleh tumbang juga. Macam dalam video ni. Rasanya biawak ni tersesat masuk kawasan mongoose. Bila jumpa, apa lagi? Tunjuk belang lah. Kalau tengok dari gambar, nampak mongoose ni yang lebih handal. Gigit punya gigit tak berhenti. Akhirnya pihak lawan tak boleh teruskan. Lahan-lahan jadi lemah dan jadi lauk untuk mongoose. Nampak je kecil bulu kembang macam ni, bahaya juga rupanya. Kuda tendang mulut unta. Kalau tengok personaliti unta, nampak macam haiwan yang tenang, suka menyendiri. Tapi unta yang kena duduk sekali dengan sekawan kuda ni, nampaknya perangai dia suka main-main. Bila nampak punggung kuda yang menggoda tu, terus tak tahan. Dia pergi gigit sekali. Tapi kuda tu tak nak main sekali. Terus dia tendang muka unta beberapa kali. Tapi tak kena tepat. Bukannya serik, unta tu ikut lagi. Cuba nak gigit lagi. Kali ni kena tendang bertubi-tubi. Lepas kena sekali, unta tu lari sekejap dan buat muka macam merajuk. Alah, main sikit dah nak marah. Tunggulah kau nanti. Sotong gergasi lawan jerung. Kita semua tahu jerung ni pemburu handal lautan. Tapi jerung ni malang betul. Sebab terjumpa dengan sotong gergasi merah. Dan sebaik je dia berenang melintas depan sotong tu, agaknya pihak lawan tu geram. Terus dia keluarkan sesungut dia, sambar.
Jerung tu meronta sekuat hati nak lepaskan diri. Tapi tak berjaya. Akhirnya habis tenaga terus jadi makan malam sotong. Tak sangka sotong gergasi ni ganas macam ni. Siapa yang jadi penyelam tu kena berhati-hati sikit. Kalau kena belit macam ni, ada kemungkinan tak selamat juga. Weasel bergasak dengan burung camar. Kali ni walaupun dia burung pemangsa, jangan berani nak buat pasal dekat kawasan weasel. Kalau tak, akan jadi macam ni. Mula-mula admin teka weasel tu tengah terapung macam biasa. Burung camar tu pula lapar gila. Ingat tu mangsa dia. Terus turun nak main-main sikit. Tapi lama-kelamaan, rupanya dia terjumpa weasel pahlawan. Weasel tu cuba panjat dan gigit leher burung camar. Tapi burung tu pun tak nak kalah. Dia cuba kepakkan sayap nak lari. Tapi nampaknya dia cedera sampai tak boleh terbang. Cuma mampu patuk lawan dengan ganas. Akhirnya rasanya dua-dua dah penat. Terus berpisah ikut haluan masing-masing. Stot bergasak dengan arnab dan burung pegar. Nampak je kecil, comel dan gebu macam ni, tapi minta maaf. Kadang-kadang Stot ni nakal juga. Macam dalam video ni. Nampak si kecil ni cari pasal dengan arnab dulu. Terus kena kejar dan bergelut sampai terguling-guling sekali. Tapi lepas tu, surprise! Burung pegar ni besar, kawan arnab pula tu. Datang tolong selamatkan arnab tu. Lepas tu serbu dan patuk Stot tu. Tapi si bulu ni tak nak mengalah. Dia tunjuk berani, kejar dan gigit burung pegar tu sampai lari. Sebelum dia sendiri lari tinggalkan burung pegar tu blur dalam semak. Kalau dah ganas macam ni, bela seko buat jaga rumah pun bagus juga kan? Rusa kejar bobcat. Mula-mula rusa kecil ni jalan macam biasa. Sampailah dia terjumpa dengan bobcat. Terus dia berdiri diam tengok keadaan. Bobcat tu pula mula tak tentu arah. Lepas tu dia tukar fikiran. Datang tengok muka rusa tu dekat-dekat sambil mengancam sikit. Tapi sebab rusa tu lagi tinggi, besar dan tenang semacam, las-las bobcat tu tak berani nak buat apa. Terus lari dari situ. Tinggalkan rusa tu blur. Tadi tu binatang apa Inilah diam-diam ubi berisi. Honey badger samsing lawan buaya. Walaupun honey badger ni haiwan kecil, tapi keberanian dia bukan nombor 2. Buaya besar gedabak pun dia pernah lawan. Tengoklah momen ni sebagai contoh. Dia terjumpa dengan buaya dalam semak. Kalau bandingkan saiz, honey badger tu macam baby je. Tapi bukannya dia lari. Dia hadap terus lawan. Lompat serang pihak lawan. Kejar dan bergasak sampai berterabur debu dan tinggalkan bekas gigitan sebagai hadiah. Tinggalkan buaya yang hebat tu menahan sakit seko-seko. Agaknya badan tu gatal nak berlawan. Bila dah dapat rasa sikit, dah puas hati, terus berpisah ikut haluan masing-masing. Ibu rusa bergelut dengan bobcat. Satu lagi kejadian pertembungan antara bobcat dengan rusa. Dan kali ni si bulu ni tak sedar dia dah cari pasal dengan lawan yang salah. Sebab dia pergi kacau anak rusa yang cedera tengah terbaring tak bergerak. Bila mak dia dah tak nampak, apa lagi? Terus masuk gelanggang. Sampai bobcat tu tak tahan dan terpaksa lari. Mak rusa tu pula tak tunggu lama. Terus kejar lagi. Memang naluri ibu ni power betul. Jadi lain kali kalau tak nak rasa sakit, janganlah kacau rusa. Burung jinjang halau buaya. Satu lagi detik yang tunjuk dengan jelas, buaya ni mungkin bukan pemangsa yang menakutkan selamanya. Tengoklah buaya kecil ni. Dia tengah syok berjemur dekat padang rumput yang luas. Tapi dia terlupa yang kat situ ada taiko, iaitu 3 ekor burung jinjang besar. Bila geng ni datang dekat, buaya tu buat gaya angkat leher, buka mulut macam sedia nak lawan. Tapi nampaknya macam takkan selamat. 1 lawan 3, peluang cedera teruk tu tinggi. Jadi dia rela tinggalkan maruah dia sebagai buaya kecil kat situ dan lari sepantas kilat. Yelah, kalau 1 lawan 1 dia beranilah. Tapi kalau dah jadi macam ni, baik undur dulu susun strategi. Burung pangling serang keluarga angsa. Burung pangling hitam ni tak ada kerja lain. Sengaja cari pasal. Sebab tiba-tiba je dia serbu keluarga angsa yang tengah bahagia. Kononnya nak kacau anak angsa tu sikit. Tapi, mak bapak dia ada kat situ lah weh. Jadi macam ni lah ceritanya. Mak dengan bapa angsa tu tolong pertahankan anak sekuat hati. Datang je terus kena patuk tak ada ampun. Las-las terpaksa mengaku kalah dan undur. Sementara keluarga angsa yang bahagia tu terus cari makan. Jika anda suka video Topsip, anda boleh komen, like dan follow. Dan jangan lupa saksikan video-video baru daripada Topsip.